Biar Nabi tak mengaku umat tak apa, janji najib mengaku rakyat. Gerun tak dengar lah. Dia kata Nabi tak mengaku umat tak apa saya, janji najib mengaku saya rakyat. Kita tahu dia cakap tu dia marah, tapi apa cakapnya tu? Awak najib boleh tolong kamu ke hari kiamat? Awak dia selamat masuk syurga ke? Tu kasar bunyi tu. Dia pun tak tentu lagi macam mana Ustaz. Kamu kata janji najib mengaku rakyat. Ambo, apa cakapnya tu? Lepas tu kita harap di sini tak ada orang tu. Macam marah yang sebut nama. Dah Ustaz, sungguh. Saya bercara atas dasar ilmu nak bagi faham Ustaz. Jangan Ustaz, jangan. Tapi Nabi sebut akhir zaman akan ada pemimpin ni. Dia memimpin, dia tak reti hukum hakam agama. Tahu cerita isu Syekh Nuruddin? Ibu-ibu di belakang minat Syekh Nuruddin. Dulu dia tengok cinta ilmu fiqh syariah tu. Syekh Nuruddin masuk TV Al-Hijrah. Tapi Syekh Nuruddin Uzlan sampai satu masa dia kena gam, tak boleh masuk dalam TV. Antara punca dia, satu soalan yang ditanya oleh penonton. Penonton tanya satu soalan, soalan tu terus mencetuskan kontroversi, tak boleh mengajak terus. Tahu penonton tanya soalan apa? Soal penonton tanya, Tuan Syekh, apa hukum GST? GST apa hukum dia? Jadi Syekh Nuruddin jawab, atas dasar ilmu dia jawab. Dia kata GST ni hukumnya haram. Sebab apa? Dalil baginda bersabda, laisa 'alal mu'min jizyah. Tidak boleh ke atas orang mukmin ini jizyah, cukai. Innama jizyatu 'ala zimmi. Cukai ni kena pada orang bukan Islam. Sistem ekonomi Islam, orang Islam kena bayar zakat, orang bukan Islam kena bayar cukai. Itu sistem ekonomi Islam. Saya kerja pejabat zakat, mak menekan saya kerja lembaga hasilan negeri. Hak cukai dia jaga, hak zakat saya jaga. Jadi senang kita boleh cakap, maklumat tu kita ada je lah. Tapi bila sistem GST nak buat tahun depan bulan 4 New Zealand, GST ni cukai berasaskan barangan. Beli barang sekali dengan cukai kena bayar. Bahasa mudah dia macam ni. Botol ni air dia harga RM1. Bila kita pergi beli di kedai, kita nak kena bayar RM1 lebih. Hak lebih tu cukai. Boh lah RM1.20 contoh. Kita pergi kedai, kita bayar harga air ni RM1, kita kena bayar RM1.20. Pasal apa? Cukai. Contohlah contoh Zilana. Walaupun bukan RM20 maknanya, dia berapa sen ni. Kena bayar RM1.20 tu cukai. Baik. Jadi orang bukan Islam, dia beli barang, dia akan bayar RM1.20. Harga air dengan cukai dia kena bayar. Kita orang Islam pun beli barang, kita kena bayar RM1.20 tak? Betul tak? Jadi orang Islam cukai kena bayar, kita zakat pun kena bayar. Jadi kita kena dua-dua. Ini adalah satu bentuk kezaliman.